Nampak korang dekat tangan Ali adaptable head daripada utangki tau. Kita punya topi ni boleh lipat. Kak Abang percaya tak, sekecil macam ni, bulat comel macam ni ialah kita punya topi daripada utangki. Kalau tak percaya, Kak Abang kena stay lagi dia sampai habis. Untuk kita punya topi ni kita ada dua warna tau. Kita ada warna kakis dan juga warna hitam. So Kak Abang boleh buat pilihan nak warna kakis ataupun warna hitam. Kalau Kak Abang beli kita punya topi daripada utangki, Kak Abang akan dapat sekali dengan dia punya tali dekat bahagian dagu ni tau. Okay, first untuk kita buka kita punya topi ni, buka sahaja button dekat tengah ni. Kak Abang balikkan sahaja topi ni. Tada, tengok dia dah jadi topi. Okey, lepas tu Kak Abang pasangkan sahaja dia punya tali ni dekat bahagian dalam kita punya topi ni. Okey, dah siap dekat bahagian tali dia. So korang dah boleh pakai macam biasa. Kalau korang nak juga topi poket macam ni, korang boleh grab dekat beg tu dekat bawah tau. Sesuai lah kalau korang nak hadirkan dekat guru ataupun dekat anak-anak yang suka main bersukan tu. Okey, so korang dekat next video. Kalau korang nak tengok cara tutup kita punya topi ni, korang kena komen dekat bahagian bawah sekarang tau. Bye bye.